Ramai orang nak melabur emas tapi tersilap langkah. Terbeli barang kemas. Cantik memang cantik, tapi tahu tak? Banyak kes baru beli terus rugi sampai 25 hingga 50%. Kalau nak beli barang kemas, biarlah ia jadi aset bernilai tinggi, bukan sekadar perhiasan. Tapi macam mana nak pastikan? Tips yang pertama, pilih ketulinan. Ambil barang kemas 916 atau 999. Itu simpanan paling kukuh untuk jangka panjang. Tips yang kedua, beli barang kemas padu. Elakkan yang kosong atau ada batu permata. Susah nak jual balik, nilai jatuh banyak. Tips yang ketiga, simpan resip belian. Resip boleh beza harga trade-in sampai 5% lebih tinggi. Tips yang keempat, elak emas putih. Memang nampak eksklusif, tapi second hand value hampir tak ada. Tips yang kelima, survey kedai dan kos upah. Kadang beza ratusan ringgit sedangkan emasnya sama saja. Ingat, kalau salah beli barang kemas, anda mungkin pakai cantik di tangan tapi rugi besar di poket. Kalau beli betul, barang kemas tu boleh jadi tabung kecemasan bila perlukan duit nanti. Kalau nak selamat, ikut tips ni. Atau kalau betul-betul nak maksimumkan keuntungan pelaburan, terus pilih emas pelaburan macam Dina atau Gold Bar Public Gold. Teruskan follow saya dan semoga bermanfaat.